Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, ini adalah koloni spesies Gastra jenis yang bunga kangkung tu, dia punya corong. Jadi saya hari ni nak cuba buat gandaan koloni spesies Gastra ni. Nak ambil telur calon ratu dia. Ni sekarang kat sini saya dah dapat telur pekerja dia. Tapi ni spesies Itama ni, telur pekerja spesies Itama. Saya campurkan masuk ke koloni Gastra. Okay, ni Beyblade dan juga kantung madu spesies Itama saya ambil. Okay, ni dah dapat. Sekarang saya nak ambil telur calon ratu Gastra. Okay, ni dia. Saya ada satu je sarang Gastra ni. Nak ambil telur calon ratu dia. Semoga menjadilah ratu ni menetas dan menjadi koloni baru Gastra. Okay, ni pengembangan ni telur dia tu. Ni telur calon ratu tu ada 1, 2, kat sini 3. Ada 3. Jadi saya boleh ambil 3 ni. Ni semua telur pekerja. Gastra ni dia jinak macam Itama tapi jinak. Saya cuma nak satukan dengan Itama. Tapi ambil daripada telur pekerja Itama, jangan ambil lebah pekerja, nanti dia bergaduh mati. Okay, jadi ni saya nak ambil telur calon ratu dia dan juga telur lebah pekerja sikit. Okay, dekat sini ada 2 telur lebah pekerja. Telur calon ratu ni 1. Ni 2. Ada 2 kat sini. Mungkin nak ambil lagi 2 lah. Ni 3. Okey, 4 dapat. Dapat 4. Okey, cukup 4. Empat telur calon ratu Gastra. Okey, sekarang ni semua dah lengkap, cuma telur lebah pekerja lah. Maaf, lebah pekerja saya akan import daripada Itama punya lebah pekerja. Sekarang okey, ni sekarang hive dia ni. Hive dia saya buat yang corong ke bawah. Kalau nampak bawah tu
Bawah saya buat lantai dia buat bentuk V lah. Ada lubang. Pasal spesies gastra ni dia banyak buat najis. Jadi nanti bawah tu curam, dia punya najis akan jatuh ke lubang. Okey, sekarang ni spesies gastra saya akan buat gandaan koloni. Okey, ni hive dah sedia. Jadi ni sekarang ni madu dan juga bee breed dah ada, kita letak dalam ni. Madu dan juga bee breed. Okey. Madu, bee breed. Okey, sekarang telur lebah pekerja. Telur lebah pekerja. Okey, ini telur lebah pekerja gastra dan juga telur calon ratu. Ada 3 biji, kat sini ada 4 biji telur calon ratu gastra. Yang ini lebah pekerja, telur lebah pekerja gastra, yang ini telur lebah pekerja hitam. Jadi dia akan, untuk sementara ni dia akan jadi bergabung lah ni, hitam ada juga gastra. Okey, jadi ini sekarang saya nak import lebah pekerja daripada spesies hitam. Cari sarang aktif, kita pindah tempat. Okey, mudah-mudahan telur calon ratu ni menetas dan menjadi satu koloni baru gastra. Okey, jadi ni sekarang dia punya lebah pekerja tak ada Lebah pekerja tak ada, kosong. Jadi saya akan import daripada sarang lain. Ni sarang aktif. Saya akan pindahkan kat sana. Jadi kotak ini saya akan letak kat sini. Jadi lebah pekerja yang balik tu akan masuk kotak yang baru lah. Yang sarang lama ni masih ada koloni lah. Mungkin suku akan pergi ke tempat lama. Yang lain semua masih ada dalam sarang ni. Okey, ni saya dah pindah. Okey, jadi sarang tempat kosong ni saya akan letakkan kotak hive ni. Jadi lebah pekerja yang balik ni akan menjaga sarang baru ni lah, dan akan menjadi koloni baru jika telur calon ratu ni akan menetas lah. Kita tunggu sekejap lagi. Sebahagian akan balik suku. Okey, lebah pekerja dah ada yang balik sikit lah ni. Jadi dia akan jaga koloni baru ni lah. Nampak kat dalam ni. Okey, kita tengok nanti perkembangan akan datang, sama ada berjaya ataupun tidak. Hive ni menjadi koloni gastra, ratu dia menetas ataupun tidak.